Okey, kita terus start Kita terus start. Terus jalan. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Sihat? Sihat lah. Dia okey je. Nama memang macam ni podcast. Baru nak WhatsApp wife. Dah tukar nama wife. Dah tukar wife. Okay guys, Okey. bersama kita balik ke season baru. Episod kedua. Season kedua, episod kedua. Kita kat mana hari ni? Kita boleh set up lain. Okay, macam minggu lepas kita buat dekat Padang. Tapi kita buat di belakangkan Padang. Okey. Dalam office. Okey. Tapi hari ni kita terus set up berbelakangkan Padang Bola Sepak Hamegah. Hamegah kat mana? Nama yang tak tahu sebenarnya kau Padang ni kat mana. Cuba kita tanya Wakil Emerald FC. Ni siapa? Ini semua kita angkut daripada Emerald FC. Sebab kita panggil sebab dorang antara tim komuniti yang aktif kat sini. Faham. Jadi nanti dorang akan cerita pasal Emerald tu. Faham, boleh. Cuma sekarang ni kita nak tanya Encik Syakir. Encik Syakir pula. Syakir Syah Syamil 3S. Syamil dulu. Okey. Kat mana kita Syamil? Okay, so sekarang kita sedang berada di Hamegah Unit 10. Hamegah Unit 10. So Hamegah Unit 10 ni dia bertempat di dalam Universiti Unit 10 Tenaga Nasional Bangi. So nanti kalau siapa-siapa yang nak main bola kat sini, ada Bangi, ada Kajang, Putrajaya, dia macam center antara Kajang, Putrajaya, Bangi, Serdang, Seri Kembangan, dia ada center. So senang. Nak access ke sini memang senang. Faham. Promote Padang pula. Itu aku lepak dekat Mamak Konizion. Ada jalan tembus ke sini. Betul. Kalau korang tak tahu, ada jalan baru nak masuk ke Padang ni, terus ke Padang. Betul. Tak payah nak tembus masuk pintu depan, lepas tu sesat. Betul. So Daripada nanti Mamak Konizion tu ada satu jalan tembus kanan nampak Padang. Mungkin Konizion orang tak tahu. IOI City. Kalau IOI kalau kau daripada IOI City Mall, tengah shopping, lepas shopping terus je ke sini. Tak sampai 5 minit sampai ke sini. Sekejap je. Faham. So maksudnya siapa-siapa yang ada anak bini, kau boleh letak anak bini kau kat IOI, kau pergi main bola kat sini. Kan? Betul. Dia memang dekat. Jadi korang yang tengok video ni, korang rasa kat mana tempat main bola yang korang rasa boleh bawa family korang, adalah dekat Hamegah lah. Hamegah Sport Arena. Okay? Alright, kita teruskan kepada sesi kita pada malam ni. Kita nak tanya tim yang kita panggil hari ni, tim Emerald FC. Okay, jadi minta Encik Syamil juga bagi intro tentang Emerald pun aku juga. Okay, senang ke cerita hari ni. promote Padang, dia perkenalkan Emerald. Okay, boleh. Okay, so nama aku Syamil. So kat sini aku bawa sekali lah tim aku. So Hakim. Dia anak ayam. Tukang basuh bib. Kita tanya Hakim. Hakim apa tugas kau? Okay, nama saya Hakim. Saya merupakan management dalam Emerald FC. Dan juga saya juga ada handle juga untuk akademi untuk Emerald juga, untuk bawah 17 tahun. Okay, so dia kata management. So maksudnya kalau amatur ni, management ni basuh baju lah. Betul. Basuh baju, kutip duit. Okay, seorang lagi manager untuk squad senior lah. Aku tak faham kat senior dia, tapi dia sendiri yang namakan squad senior. Aku pun tak tahu kenapa nak ikut kan. Kalau senior ni macam kita faham orang tua. Tapi dalam squad dia, aku tengok mana ada orang tua pun. Ada seorang je umur 30 ke atas. Aku tak faham kenapa senior. Okay, tak apa. Okay, Wasyah boleh perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Aku nama Syah dan dalam Emerald FC aku sebagai manager untuk tim senior FC, tim senior team sebagai Emerald FC. Dia nak buat tim baru, nama senior FC rasanya. Status. Dah berpunya ke, single ke? Kenapa kena masuk dalam ni juga? Sebab tadi aku nampak dia WhatsApp wife dia cakap dah nak start podcast. Ya, aku nampak dia WhatsApp wife dia. Jawab kat dia. Nampak tadi wife 1 ke wife 2 ke? Jangan dong, mereka muka aku.
Jawab. Status. Okay, status aku sekarang dah berpunya. Sampai bila-bila pun dah berpunya. Okay, itu saja. Dah lah baru sampai, last minute kena jemput podcast, lepas tu kena bantai lagi. Jahat dia. Lagi next. Okay, jadi kita dah tahu tentang sedikit intro tentang Emerald FC ni. Jadi kita nak dengar cerita diorang Akhi. Sepanjang buat tim community apa cabaran dalam tim community yang korang facing kat setiap level. Macam kita ada masa baju, kita ada management, kita ada manager. Jadi mesti ada PL masing-masing kan. Kita nak dengar sikit lah dari tim Emerald ni kan. Kalau nak mention nama player-player yang masalah tu pun mention dia kat sini. Yang belum bayar. Ramai list. Ada bersila kan. Okay, kita start dengan basuh baju dulu. Okay, boleh. Basuh baju. Dengan akademik. Sebab dia management dengan akademik kan. Okay. So apa masalah yang paling pelik lah Dalam Emerald lah. Okay, so far untuk sepanjang saya handle untuk akademi, benda paling pelik yang saya pernah hadap ialah bila player tu isi nama, player tu ada untuk first half, second half hilang. Balik? Second half hilang. Balik? Tak tahu, lepas saya contact, sorry coach, mak ambil balik, ada emergency. Dia tak bagi tahu saya. Tak adalah, saya tak adalah sekali tu. Tapi dia dah bayar, alhamdulillah lah. Tapi so saya cakap, okay tak apalah, awak dah bayar, tak apalah, balik lah. Sebab family ambil kan. So tak apalah kat situ. Sebab ada orang yang ambil dia. So saya pun lepas lah. Emerald FC Group H ada berapa? Kalau akademi? Untuk akademi berapa group ada? Untuk berapa group? Group ada berapa banyak group H under akademi? Okay, sorry, macam lah. Bawah 2 tahun ke, bawah 3 tahun? Okay, untuk Emerald FC Academy, kita nama saja akademi, tapi kita tak buka akademi yang macam akademi yang selalu kita tengok yang ada training tapi tak. Sebab macam untuk Emerald FC Academy, kita just open untuk player-player mana-mana yang nak main liga ataupun nak ada team sendiri. Tapi kita tak buat yuran, kita tak buat training pun kita buat, tapi training just kita buat macam santai je lah. Kita buat macam konsep macam team-team yang senior. Faham. Team senior. Tak team biasa lah. Kita buat konsep. Sekarang ada aktif masuk untuk tournament. Okay. Academy. Okay. So far untuk tournament untuk Emerald FC Academy, kita orang ada hantar untuk bawah 14 tahun untuk La Liga di Vista Arena Semenyih. So far untuk esok akan berakhirnya lah La Liga tu bawah 14 tahun. Satu grup H je hantar? Satu saja. Kita orang hantar satu tim saja. Faham. And then ada lagi apa berkenaan dengan akademi? Untuk group perancangan H. Untuk akademi, sebab untuk bulan 12 ni akan ada cuti sekolah, betul? Akan ada banyak tournament dekat luar. So target saya untuk masukkan budak-budak ni untuk tournament dan liga yang akan datang lah lepas ni. Faham. Kalau ada budak-budak nak join, macam mana nak contact? Kalau base kat mana? Page kita ada Instagram kita sendiri. Boleh search Emerald FC Academy. Nanti kat situ akan keluar nombor telefon and bio lah kat situ untuk contact. Sesiapa yang berumur 17 tahun ke bawah boleh join kita. Kita open saja untuk semua. Faham. Biasa base area mana? Base kita sekarang dekat Bangi, dekat sini, dekat home sinilah, Hamegah sini. Okey. Faham. So siapa-siapa yang area sini boleh join lah. Betul. Siapa yang ada akak-akak, abang-abang yang ada anak, akak-akak, abang-abang. Dia dahulukan akak-akak tau. Abang-abang yang ada anak kan, ada anak saudara yang umur muda lagi, umur 12, 13 sampailah 17 tahun, bolehlah untuk ajak untuk bermain di Kelab Emerald FC ni. Sekitar area Bangi. Yes, betul. Faham. So akak-akak tadi tu nak ajak pickleball ke apa sebenarnya? Akak-akak tu kita boleh dekat tepi lah. Akak-akak drop anak pergi IUI dulu. Pergi IUI. Dan datang balik. Kali 5 minit je. Ada jalan baru. Okay. Then kita nak tanya apa pula? Okay. Jadi itu yang paling pelik tadi, dia dah hadap adalah player bagi nama, first half je ada. Second half tak ada. Kita nak tanya pula ke tim senior. Kan, sebab sini dah, kalau ikut nama sini tu dah tua-tua dah matang. Jadi kita tak tahu apa panggil pelik yang sepanjang Wak Syah ni jaga. Pelik gila. Macam apa benda ada orang macam gini? Apa Syah? Awak dia panggil apa? Coach Syah.
Panggil Syah tak apa? Panggil Syah, okey. Okey. Untuk aku hadapi dalam tahun ni, skuad senior team. Kebanyakannya tak banyak juga. Tak banyak untuk budak-budak ni faham konsep aku. Kesilapan yang diorang buat pun tak ada juga. Kalau nak rasa pelik tu yang aku pernah hadap, maybe sebab masa lah. Tak menepati masa apa semua. Banyak yang last minute datang. Itu sajalah untuk diorang nak fokuskan semua benda tu. Faham. Maksudnya paling pelik tu lah. Itu paling pelik. Kau tak pernah jumpa lagi yang macam diorang player tu kau minta A, dia buat B, tapi B tu menjadi ke? Tak ada lah. Jadi tahu-tahu tiba-tiba kalau main 4 half ketiga je sampai. Lagi 3 half tu dia hilang, tak ada apa. Betul. Kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang ada juga. Mungkin budak tu dia main kat akademi, second half dia pergi sini. Itu tak adalah. Dia hantar anak dia. Tu yang di budak ni hilang second half. Budak sana datang 3 half ketiga datang. Tak budak mungkin sama. Tak mungkin juga. Sekarang dia berapa ramai dalam grup? Untuk masa ni dalam 50 orang. Grup senior. Dalam total semua management, semua community Emerald FC berjaya kumpulkan berapa orang dalam WhatsApp group? Okey, WhatsApp group. Ke boleh tengok live sekarang? Jangan. Oh, okey. Okey, WhatsApp group. WhatsApp group ahli dia adalah 200. Okey, ramai. Okey, 200. Yang ahli. Yang aktif 15 ke berapa orang? Itu biasa. Orang sama. Open list orang yang sama. Faham. Yang lain suka baca. Dia suka masuk dalam grup tapi duduk senyap tengok baca-baca itu je. Ada yang spesies macam tu dia suka phone dia banyak naik noti. Satu lagi kan, macam aku terfikirlah kan. Cakap pasal apa panggil CCTV. Aku sendiri pun banyak je grup tau. Masa aku open grup tu, ramai gila masuk. Ramai. Jadi aku cakap, kalau ada 100 orang ni, kita nak set game bola padang, 20 orang mesti kasih jalan punya kan. Tak jalan. Kau rasa sebab apa? Sebab apa je tu? Sebab tak tahu. Tapi macam cerita yang macam kau cerita tadi, aku pernah buat post track lah, dalam track yang pasal buat main bola dekat Hamegah petang-petang RM10 je petang. Berderet tanya, "Ui bang, nak join group, nak main, nak follow bang, nanti ada buat group, invite saya, PM saya." Ramai, rasa dalam hampir 60-70 orang juga yang komen. Satu post je. Satu post. Ramai. Post tu aku buat video ni lah, main-main kat sini lah kan. Lepas tu buat group, dah buat group dah. Dah buat open list dah. Yang isi nama aku, Hakim. Tu je lah. 2 hari. Aku dengan Hakim je. Nama yang kenal. Nama kenal je. Aku tak tahu adakah dia orang faktor malu ke? Ataupun malu aku rasa mungkin juga dia ada satu yang aku nampak lah kan. Mungkin faktor yang benda baru ni dia teruja. Tapi teruja nak tahu je. Macam dia tengok kita buat posting kan, macam best. Lepas tu masuk. Betul. Tak apalah, esok tak nak main lah, lusa tak nak main lah. Jadi dia tak ada sense of, mungkin tak ada sense of belonging kot. Tak rasa macam kalau aku ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Mungkin lah. Ataupun dia letak keutamaan dia pada jadual tu bukan yang utama. Contoh Syamil buka list Khamis petang. Khamis petang okey lah. Saya tak 50 dulu lah, tak main lagi. Macam Khamis petang, wife ajak pergi Sukiah. Sukiah lah tak jadi datang ni. Padahal 5 minit je. Yelah betul. So dia jadi macam pilihan kedua. Betul kan? And satu lagi mungkin bukan tim Emerald saja lah. Aku rasa kau hadapi kita nak tarik players untuk datang main. Maybe betul. Ada spesies yang jenis nak main, tengok player apa yang main, siapa yang main. Kau main, kau tak main, aku tak main. Aku tak faham buat jadi macam tu. Panggil select. Aku tak nak sebut kataan tu. Tak apa dah, aku tolong. Untuk selamatkan kau untuk episod-episod yang selepas ni, aku sebut select. Aku cuba nak melembutkan. Betul tak? Kan? Tak mahu ni prop select terus kan. Cakap tu. Tapi itu reality lah. Sebab aku rasa kan, banyak player ni kan, ada je player yang tak select ni. Setiap game punya yang kita bincang sebelum ni, setiap minggu, setiap hari ada. Brother ni main kat sini, brother ni main kat sana kan. Jadi hari-hari dia on the game. So maksudnya brother tu dia tak select lah. Dia main hanya untuk keluarkan peluh. Tak kisah siapa. Tapi kewangan dia padu lah. Sebab sekali main dah macam bayar Sukiah.
Dah macam hari-hari Sukiah tu sebenarnya. Itu betul Maulana. Apa, aku tak nak go soalan yang aku nak tanya ni. Dia macam dah closing. Sekarang baru minit ke-15. Ada apa-apa lagi soalan yang kita nak bertanya, ataupun korang sendiri yang nak berkongsi? Apa-apa fun yang best? Ataupun apa benda yang dah pernah berlaku dalam sepanjang Emerald FC ni ditubuhkan, dan korang boleh kongsikan kepada orang ramai orang, supaya benda tu tak berlaku lagi. Kiranya benda ni bermanfaat dah. Apa-apa lah, benda seram ke. Sebab kita Okay, kalau kita buat kelab ni macam bagi aku lah, kita buat kelab jangan buat untuk buat friendly ke, buat main game bola ke. Kita kena cuba sesuatu yang baru. Maksudnya? Okay, contoh, kita bagi, walaupun kita main santai, kita buat anugerah. Contoh, buat anugerah, lepas tu kita buat dinner. Buat dinner macam tahu, dinner tak payah dinner kat hotel lah. Faham. Buat dekat kedai-kedai Tom Yum pun tak ada hal pun sebenarnya. Janji macam buat appreciation, tu contoh. Tu contoh lah. Tu contoh yang macam kelab Emerald Senior buat. Tu contoh lah. Okay, lepas tu kita pun macam boleh buat je sukan lain. Buat sukan macam bola tampar ke, pickleball mungkin ni lah. Ada mungkin kena ni sikit lah. Belum hati belum terbuka. Belum terbuka lagi. Kenapa susah nak sebut? Tak tahu Tadi lah. kau main sebut select. Aku bantu kau pula Hati belum terbuka. Okay. Nanti kita buat senior team pergi main pickleball. Boleh kongsi dengan kami Emerald FC, apa yang Emerald dah buat, aktiviti-aktiviti yang dah berlangsung lah. Cukup lah pergi hiking ke apa ke yang dah buat. Mungkin kita boleh kongsi kat tim-tim lain yang dia orang boleh ikut buat. Rasanya untuk tahun ni yang dah buat, kebanyakannya kita main untuk enjoy. Lebih-lebih lagi untuk main bola tampar. Bola tampar buat juga? Bola tampar ada juga. Okay. Ada ramai main? Ramai juga. Okay. Selebihnya, kalau bola tampar dengan bola sepak mana lebih ramai? Bola sepak okay. Kalau dia jawab bola tampar dia, aku cakap Emerald tukar sukan lah. Tapi aku looking forward juga nak tengok tim-tim yang amatur ni buat satu pickleball tournament lah. Faham. Sebab sukan bola sepak, budak-budak bola pergi main pickleball. Faham. Sebab aku yang berdasarkan apa yang aku nampak kat kawan-kawan aku kan, siapa yang dah start main pickleball ni, dia jadi ketagih. Jadi aku tak tahu sebab apa. Adakah sebab vibe dia ke, sebab cara permainan tu ke kan. Tapi kita cuba juga sebab kat Hamegah ni pun, kat dalam Uniten ni pun kita ada pickleball. Ada pickleball. Memang dekat pintu masuk Uniten tu. Pintu apa kita panggil lah? Pintu belakang kot kan. Tak ada nama pintu tu? Tak ada, dia pintu belakang. Tapi dia memang dekat dengan food court tu. Memang ada. Awak kena bagi nama untuk pintu tu. Awak yang create nama tu. Pasal pickleball, ada benda kelakar sebenarnya. Ui. Dia yang minta mic tu tau. Aku cakap lah benda kelakar. Okay, teruskan. Aku sendiri, aku tak pernah main pun pickleball. Okay. Sebut pun aku macam malu tau sebenarnya. Kebol. Tapi kau percaya tak, aku pernah jadi pengadil pickleball. Pelik tak? Aku sendiri, aku tak pernah main pickleball, tapi aku jadi pengadil. Dapat jemputan pengadil. Program apa? Program apa? Ada akademi dia Putrajaya. Ada kawan aku lah, akademi Putrajaya tu, dia buat pickleball untuk parents. Faham. Macam dia tak ada orang. Dia memang susah nak cari orang yang boleh main pickleball kan. Faham. Lepas tu dia macam terlintas kat fikiran dia. Dia tanya aku, boleh tak? Man, boleh jadi tak? Empire. Boleh jadi tak? Boleh jadi pengadil pickleball. Nanti kita boleh selitkan gambar ni kalau Ada. Okey, boleh. Ada. Kalau gambar tu mesti seseorang daripada kita dekat kantor ya. Seseorang daripada kita ni. Aku tak ada sebut tu. Jadi kalau waktu dia jadi tu, yang peserta-peserta tu tahu tak background dia apa? Mungkin peserta tu ingat dia experience punya Empire lah. Aku je nak tengok lah gambar tu. Gaya ada lah, gaya. Yang ada peraturan pun aku baru baca pagi subuh peraturan tu. Lepas tu ada seorang parent lah, seorang brother lah. Tak boleh tu masuk dalam kitchen tu kan. Aku dengan yakin je, boleh pijak. Main je, boleh pijak. Dia kata, ya. Padahal brother tu memang selalu main kot pickleball. Aku tak pernah main. Aku argue dia.
Gila. Tahniah. Jadi kalau viewers kita kat luar tu yang mencari Empire Pickleball, kita referee Pickleball. Sebab referee Pickleball tu payah jadi sekarang. Betul. Sebab Orang tak tahu law. tak tahu law. Jadi kita ada yang experience. Kira macam ni lah. Awak tak tahu law tapi accept job tu dulu. Betul. So dalam aku Mata punya duitan. Gurau. Tak, benda rezeki. Tak, tu Benda rezeki. janji portfolio aku cantik ah. Faham. Portfolio. Faham. Pengadil tiba-tiba bola. Pengadil pickleball. Tiba-tiba. Aku pernah dapat last minute punya job. Orang invite apa masuk, bukan masuk jadi linesman. Okay, pickleball. Pada Serena. Jangan. Pickleball saya tak ambil. Dia seorang je yang berani. Tak lah. Sebab kalau cakap linesman pickleball tu lagi rare tu. Betul. Ayah aku tak ambil lagi tau dia. Laju masuk. Linesman bola sepak ah. Okay. At that time macam, okay lah, walaupun tak tahu banyak rule tapi kita selalu main. Okay. Ini betul rare. Tak pernah main langsung, tak pernah ambil kisah. Tiba-tiba jadi Empire. Job dulu. Duit masuk ni kan. Tapi sebenarnya benda tu yang dalam kehidupan lah kan. Kalau benda tu kita tak buat, kita tak tahu. Betul. Betul tak? Macam Wak Syah, apa pengalaman Wak Syah lah pasal benda macam tu? Kalau pasal benda-benda macam tu, Yang kau tak pernah buat, tiba-tiba kau kena buat. okey, macam Syakir cakap lah. Sebelum ni pernah jadi lastman kan. Aku pun pernah juga untuk aku cuba jadi lastman dekat dalam padang. Okey. Dan apa ni, Susah kah? susah jugalah untuk aku faham benda tu. Bukan guna bendera lah, pakai baju. Ada pakai baju, ada yang pakai bendera juga. Oh. Sebab selalunya kalau dalam game-game bola sepak macam kita tengok kat belakang kita ni, orang pertama dia akan tembak ref. Betul. Ref. Tapi macam Wak Syah sendiri dia ni ada pengalaman duduk jadi ref. Apa perasaan? Memang susah. Susah juga nak kawal emosi player-player. Lepas tu nak tahu itu baru linesman tu. Linesman, baru linesman. Baru linesman nak kawal emosi player. Nak hadap perangai budak-budak ni kan. Dalam padang, nak tahu undang-undang dia lagi. Susah juga untuk aku first time aku hadap benda tu. Boleh jadi pengalaman juga bagi aku. Untuk aku tahu cara macam mana untuk taktikal-taktikal lain kalau aku faham. Kurang-kurangnya. Tapi betul lah macam Syakir cakap, payment dulu, belajar kemudian. Betul. Payment dulu. Betul. Benda rezeki. Rezeki. Ada orang WhatsApp, aku tak sebut nama. Benda rezeki. Aku tak sebut nama. Okay, dah. Oi, job ni, ambil dulu lah. Okay. Tapi tu lah. Kau macam kira boss kan dalam Emerald FC. Bossman. Tak nak bawa Emerald FC main pickleball. Sebenarnya bos untuk Emerald FC bukan aku tau. Okay. Bini aku. Sebab okay, untuk Emerald ni sebenarnya aku buka enterprise kan. Enterprise tu just untuk kira kau memang serius lah. Serius. Faham? Sebab untuk sebab sebelum ni okay, macam ini dari segi financial lah. Sebelum ni memang aku pakai personal punya account untuk kutip duit. Biasa orang macam tu ada yang buka personal dengan Tashengo lah apalah. Selalunya aku akan macam kutip-kutip duit pada aku akan lebihkan RM10 macam tu lah. Selalu RM10 tu untuk Dobby. Tapi Dobby aku basuh sendiri kat rumah. Faham? Beli sabun. Lepas tu RM10 tu masuk duit tabung. Tapi bila lepas tahun rasa ada berapa tak banyak ni 100. Macam mana nak buat aktiviti lain kan? Mungkin aku terguna ke apa kan. So then aku cuba daftar Irosa kan. Tapi bila fikir balik, aku punya macam apa nama, tak kuat lagi lah. Kita tak kuat lagi kita punya management macam tu. Okay. And then aku baca-baca macam research research. Diorang kata daftar enterprise je lah. Daftar enterprise. So nanti kalau nak buat merchandise ke apa, senang lah. Dah ada company. So dah ada, bila ada enterprise, dah ada Ecom Bank. So Ecom Bank tu bini aku je jaga. Faham. Sebab nama dia. Faham. Atas nama dia. So nak masuk tu memang senang lah, nak keluar tu memang susah. So alhamdulillah lah. So daripada duit kelab tu aku boleh buat bagi macam setiap game boleh bagi hadiah kat man of the match. Boleh buat aktiviti sikit lah, macam contoh buat dinner macam aku cakap tadi. Buat dinner macam-macam lah. So bila dah ada tu kita boleh buat macam-macam. Lepas tu satu lagi,
tiap-tiap minggu macam game APL, macam game-game yang best lah. Contoh macam Liverpool best lagi tak sekarang Liverpool? Lagi tak? Dia macam macam tu lah. Sekarang ni saya rasa paling best MU. Okey, contoh lah. MU dengan Chelsea. Tu contoh lah. Game tu lah kan. So aku macam group yang 200 tu, aku buat macam teka skor. Teka skor, dia orang tak perlu bayar lah. Kalau bayar macam judi lah kan. So aku pakai duit kelab lah. So aku buat hadiah RM10, RM20 tu cukup lah. Ui, ni kena join ni group Emerald. Tapi macam aku cakap tadi, bila open list senyap je. Tapi teka skor, aku rasa daripada 200 orang jadi 201. Tiba-tiba ada orang masuk. Ada orang masuk. Tapi aku faham lah, mungkin ada yang dalam tu bukan tak suka main bola ke apa. Suka baca. Suka baca. Dia suka benda-benda. Dia idea menarik lah. Andai kata lah kan, kita kembali ke zaman yang tak boleh main bola sepak. Betul. So group tu nak buat apa? Salah satu idea dia teka skor. Kan? MU cakap pasal teka skor. Next EPL punya game. Apa lah? Kita tengok. Mungkin kita boleh ajak viewers kita sekali untuk teka skor next. Sekejap next EPL fixtures yang kita ada, game yang best lah kita tengok Okay, bagi seorang game satu game yang best aku rasa MU punya game lah. Alamak, MU nak buat apa Tahu tak? Tak tahu. Ada. Tapi bawah pada 5 lah. Okey ada. Tapi berani kan? Tapi berani kan? Saya berani kan? Tapi penyokong MU masih ramai. Jadi untuk episod kali ni kita buat khas untuk penyokong MU dululah. Okay. So next kita boleh try kat penyokong lain. Okay. Jadi untuk penyokong-penyokong MU yang tengok video ni, perlawanan Selasa depan di antara Manchester United menentang Wolves. Wolves. Okay. Main di mana? Main di tempat Wolverhampton. Okay. Jadi perlawanan antara Manchester United dengan Wolves. Jadi kita nak sediakan beberapa hadiah. Nanti kita akan announce lah hadiah apa yang kita akan bagi. Siapa yang teka skor paling tepat. Faham. Numbers ni, kita nak numbers. Faham. Kan? Jadi kita boleh start dengan coach senior kita dulu. Dari kiri. Berapa agak-agaknya game Manchester United menentang Wolves? Boleh buka tu laman web bet. Jangan bagi kantoi, bahaya tu. Minta viewers jangan ikut perangai coach Syah kita ni Dia nak tengok pun dia tengok laman web bet dulu. Tak main bet lah. Bahaya tu. Okay. Berapa? Wolves lawan Manchester United. 3-1. 3-1 siapa menang? MU. Main dekat Wolves ni. Okay, 3-1. Okay, Syakir. 2 sama. 2 sama? 2 sama. Okay, 2 sama. Saya rasanya 0-0. 0-0. Siapa skor? Kalau pengadil skor. Last man. Okay. Last man. Okay, Hakim. Berapa Hakim rasa? Disebabkan saya ni suka sangat tengok MU ni dalam gua saya mungkin letak predict saya 2-1 lah MU kalah. Yes. Tapi dia bagi juga sebiji kat MU. Kesian lah. Sebab yelah dalam gua kan at least kita ada satu lah untuk kita pandang-pandang, tengok-tengok bekalan lah nak masuk gua tu. Okay, aku pula sebagai peminat MU yang tegar, aku rasa MU akan menang 2-0. Sebab aku dapat rasakan MU sekarang ni dia dah start getting better dengan management dia dan dengan dia orang punya sistem player yang baru. Betul. Kan? Tapi Syah tak dia 3-1. Besar dia macam sebab tu. Keyakinan aku tahu. Sebab lagi satu Wolf ni diorang tak ada menang lagi untuk tahun ni. Mungkin diorang akan bawa dengan semangat dekat tempat diorang sendiri. Untuk memang untuk menang untuk menang. Tapi result kau teka MU menang. Betul. Tapi sekarang dengan untuk MU pula, bagi side MU, diorang punya gameplay makin lama makin mengembang. Statik pun dah cantik, player-player yang diorang masukkan pun dah sedap. So bagus juga untuk diorang. Siapa yang handle sekarang untuk MU? Amorim kan. Tapi bagus rasa juga macam tengok pada Wak Syah rasa boleh jemput kot pengulas-pengulas Astro kita, Astro
Kan? Lepak dengan Syah kau sebut. Kan? Meja ni kita panggil. Meja ni. Kita panggil. Tempat ni penting. Tempat ni penting. Kat Hamagah. Betul. Bagi dia bincang pasal taktikal lah. Kita buat episod khas. Okey. Okey, untuk pengetahuan semua Wak Syah dia very passionate terhadap taktikal dan kejurulatihan ni. Jadi kita nak tengok juga kalau kat luar tu kan ada orang yang macam Wak Syah ni. Mungkin boleh berjumpa dengan Wak Syah. Mungkin dia akan lepak kat sini sampai pagi esok. Cerita pasal taktikal ni kan. Tapi berbalik kepada kita punya teka skor tadi. Okey. Dan teka skor tu pun nanti kita akan masukkan dalam grup Emerald juga. Untuk game MU tu saja. Boleh? Kan? Kita potong klip ni. Kita potong. Okey. Jadi kita nak tengok berapa teka skor yang penonton-penonton kita pun teka juga. Kan? Okay. Kita bagi peluang dekat grup Emerald